Kini kisah Mamat lah YouTuber. Dari kosong kini jadi player. Edit video tak tidur malam. Reda kecaman telan dalam-dalam. Ini bukan subscribe, hidupkan loken. Mamat dah trending, bukan kaleng-kaleng. Assalamualaikum pipi semua. Alright. Pertama sekali selamat Hari Raya Aidiladha. Ini hari raya kedua kita menyambut Hari Raya Aidiladha. So, hari raya kedua kita mula kerja. Dan alhamdulillah kita dapat job menghala ke Puncak Anam. Job bukan prioriti, tapi dia suruh jangan ambil job lain. Mana boleh dek, job is not priority. Aku nak ikut Sungai Buloh, tapi kenang Sungai Buloh lagi banyak traffic light. So, lebih baik kita ikut highway. Highway ada jalan terbaik. So, apa highway kita lalu? Mula SPE. Lepas SPE, Duke. Lepas Duke, kita akan lalu Dash. SPE. Lepas tu yang highway, dia ada highway singkat yang dari Atamas ke Damansara tu highway apa dah. Dah itulah. Lepas tu baru tembus ke Dash. Lepas Dash, itu kan highway lah, jalan biasa lah, menghala ke Puncak Alam. Apa highway tu? 1, 2, 3, 4 highway. Pergi Puncak Alam 4 highway. Alhamdulillah, rezeki kita. Jadi jom kita mulakan perjalanan menuju ke destinasi. Semalam sebenarnya untuk pertama kalinya aku try buat lala. Malam aku job tengah hari pukul 11 itu. Kebanyakannya hantar makanan. Lepas tu hantar makanan lah. Hantar ni daging korban. Lepas tu aku dakat. Lepas tu aku dapat, alhamdulillah dapat. Ada orang sedekahkan aku dekat daging korban. Terima kasih, alhamdulillah. Boleh hantar ke rumah kakak aku, bayi kakak aku. Terima kasih boleh bagi. Kita sambung perjalanan kita. Semoga semua berjalan dengan lancar. Aku salah masuk ni. ke
betul. Keluar sini, masuk ke bawah tu. Aku tadi masa ambil jog tadi, aku tersalah masuk. Aku pergi terus MR tu, katanya masuk dia lok sempang pergi Melawati. Hari ni aku terus pergi ke Melati. Dah kerja nak patah balik. Ya, kita sambung dulu perjalanan kita. Kita dengar lagu lah. Senangnya dalam hati kalau beristri dua, seperti dunia anak yang empunya kepada istri tua dan sayang padamu. Kepada istri muda I say I love you. Istri tua merajuk balik ke rumah istri muda. Kalau dua-dua merajuk anak kawin tiga. Mesti pandai pembohong, mesti pandai temberang, tetapi jangan sampai hai pecah tembelang. Balik ke rumah istri muda. Kalau dua-dua merajuk anak kawin tiga. Mesti pandai pembohong, mesti pandai temberang, tetapi jangan sampai hai pecah tembelang. Alhamdulillah, kita dah nak sampai lagi 2 kilo. Ya. Okey, ya. Kata hidung. Okey, sebelum kita sampai, aku nak buat ucapan dulu. Terima kasih khususnya kepada Bro kerana storynya last day sebelum raya haji. Aku ada buat job dari Sungai Buloh, Seremban balik ke Sungai Buloh. Job tu bukanlah yang Sungai Buloh, dia dekat dengan Seri Damansara, Bandar Seri Damansara. So jadi cerita, dah lagi 2 kilo dah sampai tempat hantar balik baru job. Tiba-tiba tayar aku bocor. So aku tak adalah jam. Aku ingat lah, aku dah terbayang nak menolak motor pergi ke bengkel. Bengkel tu dalam 700 meter tu lah. Kali aku pergi 700 meter tu dengan motor berbuai, aku dah tak sedap. Aku nampak ada stesen minyak. Aku Shell, kat itu Shell. Aku berhenti, try pump. Aku pump, dia ada macam mana berlubang lah. Besi tu jadi berlubang. Aku pump, besi tu dia keluar balik angin tu. Kecil je, dia keluar angin balik. Aku punya jam lah cakap. Aduh. Aku dalam grup aku beritahu lah, aku motor aku banjir apa semua. Diorang datang, Brori datang,
Mula-mula pakai la ilaha illallah. Pakai ada spray, dia bukan spray, dia buih tu. Ingatkan, aku pun dulu ingat buih tu gam, sebenarnya bukan. Tak ada pancing pun buih tu. So, waktu aku Rory suruh pakai cacing, aku tak hati tapi aku try. Oh, selesa juga pasang cacing tu, man. Kena pula gam dia dah habis, dia ada gam. So gam tu bocor dah habis. Terpaksa lah menekan kuat-kuat sendiri. Alhamdulillah lah. Tidaklah. Terima kasih. Tidaklah mengecewakan. Aku dengan Boris ni kerja lah buat tayar tu. Alhamdulillah. So aku dah beli spare part kalau apa-apa jadi kat tayar lepas ni. Aku dah beli cacing dah. Nombor 10 nombor 10. Assalamualaikum. Betul ke Azik Rumah Azik. Okey, terima kasih. Betul Okey. Assalamualaikum, selamat hari raya. Tak apa. Berkorban itu pengorbanan. Okey, alhamdulillah. Ada rumah kucing. Besar tu rumah kucing. Semat lah rumah kucing besar. Okey. Selesai. Alhamdulillah selesai dah job. So, yang pasal ni tadi tayar tu tadi, aku beli semalam kat DIY, tool apa semua. Pump kecil tu, pump tu at least untuk backup lah. Terima kasih. Buat kalau emergency kan. Tu je lah, alhamdulillah. Harap-harap mungkin tak jadi kat aku, tapi mungkin jadi kat orang lain. So, kita boleh bantu lah. Tu je. Okey. Sampai sini dulu video aku. Jumpa di next video. Assalamualaikum pipi semua. Bye-bye. Terima kasih semua yang menyokong. Tanpa korang Mamatlah ni kosong. Jumpa lagi di video ke depan. Mamatlah YouTuber, ucapkan terima